Gantung apa ni? Mulut. Gambar mulut. Awak dapat gambar mulut lagi? Gambar hidung lagi? Dapat kaki. Ada tegak lagi? Tidak. Okey lagi? Hidung. Ada cakap hidung, ada cakap mulut, ada cakap lidah, ada cakap ada tegak, ada cakap lubang hidung. Okey. Lan, kakak ni kita belajar apa? Belajar sains. Binti. Jadi awak dah sebut dah dekat gambarnya hidung. Hidung. Ada mulut. Ada lidah lagi. Ada tegak dia. Ini. Ini kat dia ada apa? Ada haiku. Okey, bagus. Okey, yang awak sebut tadi bahagian-bahagian awak nampak ni. Betul. Okey, agak-agak ni kita belajar apa? Cara bernafas. Cara bernafas. Cara menelan. Cara membuka mulut. Cara bernafas ada dengar tadi. Cara gosok gigi. Cara nama-nama organ dalam bahasa Arab. Okey lagi. Kemahiran sains. Kemahiran membaca. Lagi. Kemahiran bercakap. Lagi. Itu je. Okey, semua yang awak sebut tadi ada kena mengena dengan pelajaran kita hari ini. Okey. Ini adalah bahagian kepala kan? Hidung, mulut, lidah. Lepas tu tadi kalau nak cakap cara bercakap, cara bernafas, cara apa? Cara membaca. Okey, dia bermula daripada anggota-anggota yang awak sebut ni lah, betul tak kelas? Okey. Jadi hari ni kita nak belajar pasal cara-cara menyebut huruf. Sebelum kita membaca, kita bermula dengan apa? Nak cara sebut huruf, betul tak? Sebelum kita nak baca, kita pandai baca, kita belajar apa dulu? Sebut huruf. Cara-cara nak sebut huruf. Okey. Huruf tu dia dikeluar. Cara nak sebut huruf tu dia ada tempat-tempat dia kan? Dia keluar dia bunyi dia dekat bibir ke, dekat nak tekak ke, betul tak? Ada suara dalam, suara ni kan? Okey. Hari ni kita nak belajar pasal apa kelas? Makhraj huruf. Belajar pasal apa? Okey. Kita buka muka surat 18. Kita belajar pasal makhraj huruf. Apa objektif belajar kita yang hari ni? Yang pertama, mengetahui cara menyebut huruf. Bagus. Sebelum kita nak mengetahui cara menyebut huruf, kita mengetahui dulu tempat keluar huruf. Mengetahui apa dulu? Tempat keluar huruf. Tadi awak sebut-sebut tadi kan? Ada mulut, ada hidung, ada nak tekak, dekat kerongkong. Mana tempat-tempat kita nak keluarkan huruf? Mengetahui tempat keluar huruf. Yang kedua sudah ketiga macam nak tahu apa? Cara menyebut huruf kan? Dah tahu tempat keluar huruf, kita kena tahu cara nak sebut. Tiga barulah awak boleh baca dengan
Mengetahui cara menyebut huruf. Menulis sampai keluar huruf. Kenapa kita kena belajar cara nak sebut huruf? Nanti tak pandai. Nanti dengar ada orang cakap nanti baca Al-Quran salah. Kalau kita salah sebut, kalau kita sebut tak betul, makna ayat Quran tu lah lain. Bagus. Makna Quran tu lah lain. Sebab tu penting kita belajar cara makhraj huruf, cara menyebut huruf dengan betul supaya bila kita baca Quran maksud dia tak lain. Okey, Ustazah nak minta siapa nak tolong baca? Volunteer siapa? Muka surat dan kita nak baca dalil yang menunjukkan kita kena baca Quran ni dengan baik, dengan bertajwid. Apa dalil dia? Surat 17. Siapa nak? Okey, Reni. Okey, beri tekan. Okey, boleh pergi main tak? Tak, okey. Kita baca A'udzubillah dulu semalam. Okey, warattilil Qur'ana tartila. Okey, bagus. Surah apa? Surah apa kelas? Al-Muzammil ayat 4. Apa maksud dia? Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Okey, ahsantum. Okey. Sekarang ni tadi awak dah sebutkan tempat-tempat keluar huruf tu. Tapi sekarang kita nak belajar 5 tempat keluar huruf. Okey, yang pertama tadi awak cakap apa? Pangkal hidung. Okey, yang kedua bibir. Yang pangkal hidung tu bahasa Arab dia apa nama dia kelas? Al-Qaisyu. Okey, yang kedua bibir. Bibir tu apa? Asyafataini. Bibir tu apa? Asyafataini. Yang ketiga lidah. Lidah apa lidah? Al-lisan. Okey, yang keempat rongkang apa bahasa Arab? Al-halqu. Okey, bagus. Okey. Boleh tak Ustazah nak volunteer bulan pertama? Siapa? Bulan pertama volunteer. Ustazah nak suruh kamu letakkan mana tempat yang awak cakap tadi tu. Siapa volunteer bulan pertama? Okey, bagus. Okey, pertama. Ikut nombor? Okey, Ustazah nak awak pilih. Mana? Okey, yang pertama ni gambar bibir. Kat mana? Bibir. Kat mana? Kat mana pernah dia sini? Yang tempat keluar huruf bibir tu. Okey, kat situ. Okey, bibir tadi apa kelas? Asyafataini. Okey, wakil plan 2 siapa? Okey, awak. Bagus. Okey, yang kedua. Gambar hidung. Gambar hidung kat mana? Okey, bagus. Gambar hidung apa kan? Al-Qaisyu. Sebut sama? Hidung Al-Qaisyu. Okey. Bila ketiga, wakil siapa? Okey. Okey, megat. Ini gambar apa ni megat? Gambar apa? Al-Qur'an nak tekak. Okey, kat mana? Betul kita lawan sangat. Okey. Mana?
gambar leher kat sini kan. Okey. Kelas, kalau leher apa kelas? Kalau nak tekak ni tadi tu? Kalau anak tekak tadi, al-jawf kan? Kalau anak tekak baru, al-halqu. Semua kelas? Al-halqu. Okey, bagus. Okey, bulan kelima. Okey, awak. Ini apa ni? Lidah bahasa Arab tadi apa? Okey, lidah apa kelas? Al-lisan. Okey, bagus. Al-jawf tak ni? Al-jawf. Okey. Ada al-lisan. Okey, bagus. Ni ada gambar merah ni. Okey, bagus. Okey, sekarang Ustazah nak, tadi kita dah tahu kan ni kan? Ada lima tempat keluar huruf. Ada berapa? 5. Yang pertama tadi apa yang kau nak letak ni? Hidung tadi apa nama dia? Al-Qayyum. Apa? Al-Qayyum. Kau sikit. Al-Qayyum. Yang kedua? Asyafataini. Apa? Asyafataini. Yang ketiga tempat pelorong apa? Al-Jawf. Apa? Yang keempat? Al-Lisan. Apa? Yang kelima? Al-Halqu. Okey, Ustazah nak wakil daripada setiap kumpulan lagi. Okey, orang lain pula. Cepat volunteer. Awak? Okey. Okey, awak. Okey. Hidungkan. Okey, Ustazah nak awak pilih. Kalau yang hidung ni yang mana? Yang mana? Okey. Okey. Okey, Kasim pilih. Kasim pilih apa tu? Kasim pilih apa ni Kasim? Al-Qayyum. Betul tak kelas? Okey. Gambar Al-Qayyum. Okey, bagi tepukan. Okey, kumpulan berikut. Okey, awak. Okey, awak. Gambar yang ni. Gambar apa ni? Bibir. Okey, bibir apa tadi? Pilih mana satu. Yang ni. Okey, apa ni? Cuba sebut sikit apa ni? Asyafataini. Ikut sikit. Apa kelas? Betul tak? Okey, bagus. Bagi tepukan sikit. Asyafataini. Okey, bagus. Kelas ketiga. Bagus. Okey, awak. Adam. Adam tadi gambar tu ni Adam tadi. Lidah apa tadi? Al-lisan. Okey, mana satu al-lisan? Yang satu. Okey, yang apa ni? Al-lisan. Yang apa kelas? Tak ni gambar al-lisan? Betul tak? Okey. Al-lisan. Okey, bagus. Okey, kumpulan keempat. Siapa? Okey, awak. Okey, jadi gambar apa? Okey, Nabiha dia pilih apa ni kelas? Dia pilih apa? Tunjuk kat kawan. Al-Jawfu. Sebutkan sikit Nabiha. Okey, cuba kelas. Okey, Nabiha pilih Al-Jawfu yang ni. Betul tak? Betul. Okey, bagus.
Al-halqu. Okey, kita dah dapat dalam 5 anggota badan. Okey, cuba kita anggota badan. Anggota tempat keluar huruf. Okey, sebutkan balik sama-sama kali pertama apa? Al-Haisu. Tak kuat. Al-Haisu. Yang kedua? Al-Syafataini. Syafataini. Yang ketiga? Al-Jawfu. Okey, yang keempat? Al-Lisan. Al-lisan. Yang kelima? Al-Halqu. Al-halqu. Okey, sekarang kita dah capai dah. Yang pertama apa? Kita dapat tahu tempat keluar huruf. Okey, seterusnya tempat keluar huruf ni apa huruf dia? Apa huruf-huruf dia? Okey, kita tengok. Yang pertama, sebelum kita sebelum kita nak tahu tempat keluar huruf tu, cuba awak sebut dulu. Huruf sebut Ustazah nak awak sebut huruf waw. Kita sebut huruf waw. Wow. Okey, waw dia keluar kat mana? Awak sebut waw. Dekat bibir. Okey. Cuba sebut huruf ba. Ba keluar kat mana? Awak rasa dapat rasa kan? Keluar kat mana? Keluar kat mana? Bibir. Okey, yang ketiga. Mim keluar kat mana? Bibir juga. Dapat rasa tak dia keluar kat bibir? Okey, yang keempat. Fa. Fa pun sama keluar dekat bibir. Dapat rasa tak dia keluar kat bibir? Okey, jadi ada 4 huruf yang keluar dekat bibir. Huruf dia apa? Waw, ba, mim dengan fa. Dapat rasa kan dia keluar kat bibir kan? Okey. Yang kedua, yang keluar dekat al-jawf. Okey, al-jawf tadi apa? Rongga kan? Okey. Apa yang awak rasa dekat rongga ni? Dia keluar huruf apa? Okey, alif. Kalau alif, dia akan bunyi, kita akan sebut alif a. Bunyi apa? A keluar kat mana a? Kat sini kan? A kan? Okey. Kalau mat baris depan? U pun sama keluar kat sini kan? Kalau mat baris bawah? I pun sama. Dapat rasa tak keluar kat sini? Okey, ada 3 huruf yang keluar dekat rongga. Huruf apa tu? Huruf mat. Nama dia huruf apa? A, I, U. Huruf yang keluar kat sini ada 3. Huruf dia apa? Okey, yang seterusnya. Al-halqu. Okey, apa yang keluar dekat sini? Yang keluar kat sini, kat sini. Wo. Keluar kat sini apa yang mula? Wo. Dapat rasa tak dia keluar kat sini? Wo. Yang kedua? Fo. Fo pun sama keluar dekat sini. Okey, lagi. Ha. Dia ada 2 ha kan? Satu ha bulat, satu ha terbuka. Yang keluar kat situ ha terbuka tu ha tertutup. Ha yang terbuka. Ha tertutup tu apa beza ha terbuka dengan ha tertutup? Yang ni ha tertutup, yang ni ha terbuka. Ada 2 ha. 3 ni. Yang terbuka. Ha yang terbuka yang keluar dekat sini. Okey, kita sebut ha. Ha. Okey, yang keempat apa? Ain. Dapat beza tak huruf ain dengan a? Alif. Kalau a tadi keluar dekat mana? Dekat rongga kat sini. Atas. Tapi kalau ain di dalam lagi. Ain. Dapat rasa tak? Itu beza dua huruf a dengan ain. A dengan okey, beza dua huruf a dengan ain. Kalau ain dia keluar tadi dekat sini, dekat leher tadi, dekat rongkok dekat halqum tadi, Tapi kalau a dia keluar dekat al-jawf. Dia keluar dekat mana? Okey, sebut a. A keluar kat mana? Al-jawf. Okey, kalau a al-halqum dia sebut a. Dapat rasa tak? Okey, dapat rasa. Okey, bagus. Okey, seterusnya huruf hamzah. A. Okey, huruf hamzah. Hamzah pun sama juga. Dia keluar dekat
Ha. Ha. Kalau ha dekat ha terbuka tadi atas sikit. Ha. Ha. Maksud dia ha terbuka dulu baru ha tertutup. Ha tertutup bawah lagi. Jelas Boleh? Ha. Okey. Lepas tu dekat hidung al-qaisyu. Apa yang keluar kat huruf al-qaisyu? Mim sabdu dengan nun sabdu. Dia dengung. Dia dengung kan dia getaran. Lepas tu dia keluar dekat hidung. Dekat qaisyu. Faham tu? Ada dua huruf apa? Mim sabdu dengan nun sabdu. Okey. Seterusnya yang keluar dekat lidah al-lisan. Yang keluar kat lisan ni banyak Dia ada banyak bahagian. Dia al-lisan ni dia ada depan, hujung, tengah-tengah dengan belakang. Okey, kita tengok dulu yang hujung. Yang hujung keluar huruf apa? Lam. Lam lagi. Nun lagi. Awak sambil sebut tu dapat rasa kan? Dia keluar kat mana kan? Ro lagi. Ta. To. Dal lagi. Sod. Dal. Sa. Ain kat mana? Ain dekat hati tadi. Okey. So. Itu kalau dekat hujung ni, lidah. Kalau dekat tengah lidah, apa huruf dia? Dot dot dia atas sikit daripada depan lidah. Okey, dot dia atas sikit daripada depan lidah tapi dia kat bawah. Dot. Okey, kalau atas dot jim lagi? Shin lagi? Ya. Okey, kalau belakang lidah? Kaf. Belakang ni lagi? Qaf. Kaf dengan qaf. Nampak beza tak? Cuba sebut kaf. Kaf. Kaf dulu baru datang kan? Lepas tu belakang dia baru? Qaf. Dapat rasa tak kelas? Okey. Sekarang Ustazah nak wakil kumpulan satu. Ustazah nak tentukan huruf yang tadi yang kita sebut. Okey awak. Okey, huruf Ustazah nak tentukan huruf Asyafatain. Asyafatain ni tadi huruf apa? Ya, Alisa, cuba sebut huruf yang keluar dari Asyafatain ni. Wow. Okey, cuba pilih mana satu. Satu. Ini. Okey. Alisa. Alisa dipilih huruf apa ni? Wow, sebut Alisa. Mim dengan fa. Okey, ini huruf untuk Syafatain ni. Betul tak kelas? Okey, betul. Bagus. Okey. Syafatain. Okey, Syafatain ni ada 4 huruf apa dia Alisa? Sebut. Okey, cuba sebut kawan ikut. Fa. Okey, bagus. Okey, kumpulan yang kedua. Siapa? Wakil. Okey, awak. Bagus. Okey, saya nak awak tentukan huruf bahagian qaisyu. Okey, bahagian qaisyu mana satu huruf dia? Yang lain dia tengok tu huruf-huruf dekat buku teks tu. Qaisyu, apa huruf qaisyu tadi? Dia huruf qaisyu tadi. Okey. Kawan awak ni dia pilih huruf apa ni? Sebut. Huruf Mim sabdu dengan
Nun Sabtu. Betul tak kelas? Betul. Okey, bagus. Oh, bagi tepuk kan? Nun dengan Nun Sabtu. Okey, bagus. Yang ketiga siapa? Okey. Mari. Okey, mari. Silakan awak tentukan. Al-hal. Saya nak pilih dia ada 3 tempat kan? Saya nak pilih salah satu. Salah satu. Mana? Okey. Faris dia pilih huruf apa ni? Apa Faris cuba sebut kat kawan-kawan? Buat sikit kau tak dengar. Kawan-kawan dah ikutlah. Lagi dah tu? Ain. Okey, betul tak kan? Okey, betul kan? Nampak kat mana? Dia keluar dia. Dia yang ain, ha dengan ain dia tengah ni. Okey, bagus. Betul tak titik. Okey. Yang kumpulan 4 siapa boleh dia? Okey, awak. Sama juga. Saya nak awak tentukan huruf yang al-halqu. Mana? Okey. Okey, tengok Maira pilih huruf apa tu? Yang awak sebut, awak ikut. Buat sikit, kawan-kawan tak ikut. Yang pertama apa? Okey, dia ikut. Okey, yang kedua? Go dengan ho. Betul tak kelas? Okey. Go dengan ho mana? Dia datang dulu. Dia datang dulu. Okey, siapa datang dulu? Go dengan ho. Baru ha dengan ain. Okey, bulan 5. Siapa boleh dia? Okey, awak. Okey, pilih. Halqu juga mana huruf dia? Hamzah dengan sebut. Betul tak kan? Okey. Dia punya tempat dia dekat bawah sekali. Okey, bagus. Okey, seterusnya volunteer. Siapa nak bagi tahu Ustazah huruf al-jawf? Siapa dalam kelas? Okey, awak lagi. Okey, boleh. Tentukan. Okey, al-jawf. Huruf dia apa? Gini. Huruf apa tu gini? Buat sikit, kau tak dengar. Okey, bagus. Ini namanya huruf apa? Huruf mat. Huruf apa? Huruf mat. Betul tak? Okey. Okey, sekarang huruf untuk bahagian al-lisan. Okey, siapa? Lisannya dia banyak dia punya huruf. Ada bahagian hujung, bahagian tengah dengan bahagian belakang. Siapa? Boleh dia? Okey, awak. Awak bukan? Cepat. Okey, bukan. Awak pilih mana hurufnya. Ni tak. Dia ada alifat ni. Dia ada. Okey, Berkat pilih huruf apa? Berkat tunjuk kat kawan. Okey, Berkat pilih huruf apa tersebut? Kawan nak ikut. Lam. Okey. Okey, betul tak kelas? Betul. Okey. Kita tahu juga dekat tengah ke kat belakang?
Duduk dengan lam dekat atas sikit daripada hujung. Kan? Atas sikit daripada hujung. Okey, kat sini lah. Okey, bagus. Okey, lagi. Okey, ready. Okey, ready pilih huruf apa tu? Tak dengar pun tak dengar. Lagi? Okey, ready tu ujung lidah ke tengah lidah ke belakang lidah? Dekat ujung lidah. Okey, bagus. Kat sini lah. Okey, tambah kat sini. Ujung lidah kat sini sebab dia banyak. Okey, ujung lidah Okey, bagus. Okey, sekali lagi pilih dia. Untuk orang lain. Orang yang okey, awak. Bagus. Okey, awak pilih huruf apa? Okey, Najila pilih huruf apa Najila? Kita sebut kat kawan-kawan. Tunjuk dia ni. Okey. Lagi? Okey, lagi? Okey. Dan sin dengan so tu ujung lidah ke tengah lidah ke belakang? Ujung lidah. Okey, bagus. Nampak kat sini ujung lidah kat sini. Okey, banyak. Okey. Bagus. Okey, satu lagi. Sebab dia lagi ni. Kan? Lagi ya. Okey, awak. Okey. Pilih huruf apa? Pilih huruf yang mana awak nak. Okey. Fazira dia pilih huruf. Okey, Fazira sebut Fazira. Okey, huruf kom dengan kam tu dekat mana? Okey, dekat dalam kan? Dekat dalam ni. Okey. Dekat kan? Dia dekat dalam. Belakang dalam. Okey, bagus. Lagi tepukan. Okey, satu lagi dah 2. Ada lagi 3. Okey, awak. Okey, cepat. Awak nak pilih huruf apa? Okey. Kalau awak pilih huruf apa ni? Cuba sebut. Sebut sikit. Okey, lagi. Okey, yang ni dekat duduk dekat mana? Depan ke tengah ke belakang? Okey, tengah-tengah. Betul tak kelas? Okey, bagus. Ini dia letak dekat sini kan? Okey, bagus. Okey, lagi 2. Siapa nak? Lagi 2. Okey, awak lagi. Pilih nombor okey. Okey. Nanti dah juga sebut dah jika huruf apa yang awak pilih. Dia dekat kawan-kawan. Okey, yang tu letak dekat mana? Hujung ke tengah? Hujung lidah. Betul tak kelas? Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, yang terakhir. Okey, ready? Okey, ready. Okey, ready. Tunjuk kakak awak pilih nombor itu dekat mana tu dudukan dia? Dekat hujung ke tengah ke? Hujung. Betul tak kelas? Okey,
Video cara-cara kita ada bagi tu. Aku nampak tak? Tengok ini tak? Nampak tak kan? Ni tempat. Tempat kat mana? Macam pantai ni. Tempat kamu tinggal mana? Macam pantai ni. Dia ada tempat-tempat keluar huruf. Tempat tak jelas tadi? Okey. Sekarang aku nak dah tahu kan tempat keluar huruf kan? Nanti Ustazah bagi link animasi sebutan huruf makroh tadi dekat dalam grup WhatsApp. Okey? Okey. Jadi Ustazah nak buat sikit latihan dalam grup. Okey. Yang pertama Ustazah nak bincangkan ni gambar apa ni? Yang pasal ni apa? Logo apa tadi? Al-Jawfu. Okey, awak bincang bulan huruf apa tadi Al-Jawfu? Okey? Awak bincang bulan, awak tuliskan dekat situ. Okey, jadi gambar apa ni Lan? Leher apa tadi? Al-Halqu. Okey, Ustazah nak bulan 2. Awak bincangkan huruf apa yang ada dekat tempat keluar huruf Al-Halqu. Okey. Bulan 3. Ni gambar apa ni Lan? Hidung apa? Al-Khayshu. Okey, bulan 3 Ustazah nak awak bincangkan huruf yang ada dekat tempat keluar huruf Al-Khayshu. Bulan 4 apa? Ni gambar apa ni? Gambar bibir. Okey, Ustazah nak bulan 4. Bibir apa tadi maksud dia? Syafatai ni. Okey, Ustazah nak awak bincangkan huruf yang ada dekat syafatai ni. Okey, ni lidah apa? Al-lisan. Okey, bulan 5. Bincang huruf yang ada dekat al-lisan. Ustazah bagi awak masa awak tulis 5 minit. Lepas tu Ustazah nak awak hantar. Okey, sekarang tak bincangkan huruf apa tadi yang kita belajar tadi. Lepas tu Ustazah nak awak tulis mana, bulatkan mana bahagian dekat sebelah ni. Faham tak? Bulatkan. Ya, bulatkan. Tak maksud dia kan macam halqu ni mana sini bahagian ni. Faham tak? Dan dekat ada 4 kelas. Tak satu huruf juga. Tak, ni gambar apa ni tadi awak bincang tadi? Kuat sikit. Halqu. Okey. Antara 5 ni mana halqu? Mana bahagian halqu? Ni tulis sini halqu. Okey, lepas tu huruf dia tulis dekat atas ni. Huruf halqu apa? Huruf halqu. Apa? Dia tulis nama
Ha? Mana? Ni gambar apa ni? Kelas ni. Kumpulan awak. Ni gambar apa ni? Kumpulan awak ni gambar apa? Rongga tadi apa? Rongga tadi apa? Al-Jawfu kat mana? Bahagian mana Al-Jawfu? Mana Al-Jawfu? Mana? Okey, yang tu. Tulis itu Al-Jawfu. Huruf dia tulis dekat bawah gambar kerongkong tu. Faham tak? Huruf dia tulis kat bawah ni. Yang ni Al-Jawfu kan? Tulis sini Al-Jawfu. Inilah Al-Jawfu. Okey. Ni kat hidung. Ni hidung. Ni lah Al-Jawfu ni. Okey. Tulis Al-Jawfu situ. Apa? Tak, yang bahagian awak je. Ikut turutan dia. Mana? Mula huruf apa? Cepatlah kelas. Dah tulis tu belum? Dah siap? Dah siap. Boleh tengok ni. Minta dengan nun sabdu. Tulis pakai pen lah. Cantik sikit. Apalah. Nak tulis yang lawa sikit. Salib. Okey, lagi 4 minit. Lagi 4 minit. Lagi 4 minit. Kumpulan Alisan okey tak? Okey, bagus. Yang lain, ni apa ni? Gambar apa? Alisan. Alisan ada bahagian hujung lidah lagi, tengah dengan belakang Okey. Dah siap. Okey, kejap. Kumpulan ni, saya tengok kumpulan ni pula. Kelas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dua tempat masing-masing. Okey, dah habis dah. Masa dah habis. Okey, Ustazah nak kumpulan 1. Okey, wakil kumpulan 1 sebutkan. Okey, sebut kuat-kuat. Bagi tepukan. Okey, awak dapat gambar apa? Tunjuk dekat kawan-kawan macam ni. Gambar apa tu? Kuat sikit. Kau nak pakai mikrofon. Cepat, kuat sikit. Turunkan mas tu. Okey, kelas. Tu apa kelas? Okey, huruf dia apa? Apa mula awak dapat tadi? Sebut kelas. Lagi? Betul tak? Okey. Okey, kumpulan kedua. Wakil kumpulan kedua. Okey, tunjuk dekat kawan-kawan. Awak gambar apa? Gambar apa kelas? Tak dengar lagi sekali. Gambar apa? Al-halku. Lagi sekali. Kawan-kawan ikut sekali. Gambar apa? Okey, sebut huruf dia apa? Huruf apa? Kha lagi? Nga. Lagi? Kawan-kawan ikut sekali. Ha. Okey, lagi? Hamzah. Okey, betul tak? Okey, bagus. Okey, kumpulan ketiga. Okey, bagi tepukan. Okey, kumpulan ketiga dapat gambar apa tu? Sebut kelas. Kau isi huruf dia apa? Mim sabdu dengan nun sabdu, betul tak? Okey. Okey, kumpulan 4. Kumpulan 4. Okey, dapat apa? Aisyah Fatani dah kelas tu gambar kelas? Sama-sama gambar apa? Okey, Syafatai ni ada huruf apa? Cuba sebut Naim. Ba, sama-sama. Lagi? Lagi?
Betul tak? Okey, bagus. Okey, kumpulan terakhir, kumpulan 5. Okey, kumpulan 5. Silakan. Siapa? Okey, awak. Bagus. Bagi tepukan. Okey, kumpulan 5 gambar apa? Alisan. Sebut sama-sama. Alisa. Okey, sebutkan huruf dia. Lagi. Okey, betul tak? Okey, bagus. Okey, kelas. Okey, kelas. Jadi untuk tugasan kerja sekolah, Ustazah nak nanti awak tengok dulu WhatsApp. Ustazah bagi link quiz Kahoot, quizzes. Link quizzes untuk tajuk makhraj huruf. Boleh tak? Boleh. Ustazah nak awak buat. Balik rumah nanti pinjam dengan siapa. Awak jawab quizzes tu, nanti awak letak markah dekat situ Boleh? Faham tak? Jawab sekali je. Jawab sekali je. Kan kita dah belajar kali ni kan? Okey, nanti saya bagi link quizzes dekat grup WhatsApp. Nanti awak buat, okey? Okey, ada beberapa soalan tak? Ada beberapa soalan tak? Okey, hari ni kita belajar apa kelas? Mengenai tempat makhraj huruf. Ada berapa tempat keluar huruf tadi? Berapa? Kita belajar? 5. Ada 5. Yang pertama? Pasal ada apa? Al-Qaishum. Yang kedua? Al-Jawfu. Mana Al-Qaishum? Ni Al-Qaishum. Yang ni apa? Al-Jawfu. Yang ni? Al-Syafataini. Yang ni? Al-Lisan. Yang ni? Al-Halqum. Lepas tu yang kedua kita belajar apa hari ni? Cara menyebut huruf. Untuk cara-cara menyebut huruf nanti kita masukkan link YouTube tadi tu yang cara sebutan animasi sebutan huruf tu saya masukkan kat grup WhatsApp, nanti awak tengok. Latih sebut huruf. Latih dari semasa ke semasa. Faham tak? Okey. Okey, ada siapa-siapa tak faham? Tak semua faham? Okey, bagus. Okey. Tepuk kali. Okey, kelas. Dah pukul 9. Okey, semua boleh bangun. Syukran.